Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Noridina Izzati binti Salim. Hari ini kami akan membentangkan berkaitan dengan temu bual bersama Puan Isra Hasrita binti Ismail, iaitu merupakan Ketua Jabatan Perdagangan Politeknik Nilai lah. Ini adalah hasil daripada temu bual kami bersama beliau. Baik, kami dari kumpulan 3, iaitu ahli kumpulan kami adalah saya, Irdina, Nazira, Yasira, Farah Najwa dan juga Hanani. Baik, saya akan membentangkan berkaitan dengan visi, strategi dan pengurusan perubahan. Next. Baik, untuk visi dan hala tuju institusi TVET, yang pertama adalah visi dan hala tuju strategi institusi TVET adalah ditentukan melalui hierarki, mula daripada KPT, JPKK dengan institusi lah. Seterusnya, yang kedua adalah institusi ini berperanan sebagai pelaksana dasar dan strategi yang telah ditetapkan oleh pihak atasan. Yang ketiga adalah fokus strategi TVET ni adalah untuk bergerak ke arah pemerkasaan TVET yang berasaskan applied teknologi, which is bukan sekadar kemahiran hands-on tradisional sahajalah. Seterusnya, dalam visi TVET juga, ia berlaku pencenamaan semula konsep TVET iaitu selari dengan keperluan teknologi semasa dan juga masa hadapan. Yang terakhir adalah pelan strategik sedia ada adalah pelan 10 tahun sehingga ke 2025 dan institusi sedang menunggu hala tuju baru bagi tempoh yang seterusnya. Baik, bentuk perubahan utama dalam 3 ke 5 tahun ke belakang ada 4 ya, iaitu pembaruan yang pertama adalah pembaruan kurikulum dengan penerapan, iaitu yang pertama elemen artificial intelligence iaitu AI seperti yang kita tahu. Yang kedua adalah sustainable development iaitu SDG lah. Yang seterusnya adalah penekanan terhadap pengantarbangsaan iaitu perkongsian dengan institusi luar negara, which is lebih kepada kita nakkan rakan kongsi daripada ilmu daripada luar negara jugalah. Yang kedua adalah pendedahan kepada amalan TVET global. Okay, yang seterusnya poin yang ketiga adalah pelaksanaan continuous quality improvement iaitu CQJ secara berskala setiap 3 ke 5 tahun begitu. Yang terakhir adalah pengukuhan kolaborasi industri, lawatan industri, jemputan pakar industri dengan program bersama industri untuk memastikan kebolehpasaran graduan. Seterusnya, untuk peranan kepimpinan, ni ada tiga lah poin kat sini, iaitu yang pertama adalah kepimpinan bertindak sebagai penterjemah dasar kepada pelaksana di peringkat jabatan. Yang kedua adalah penyusunan strategik aktiviti selari dengan KPI dan juga aspirasi JPKK lah. Yang kedua adalah peranan ketua jawatan, iaitu yang poin yang pertama merancang aktiviti tahunan berdasarkan mengikut KPI sesebuah institusi. Yang kedua adalah melaksanakan pemantauan secara berkala. Yang ketiga adalah membuat keputusan sekiranya sasaran tidak tercapai. Yang poin yang ketiga adalah kepimpinan juga berperanan memastikan staf supaya dapat bergerak seiring. Yang seterusnya juga perubahan dilaksanakan secara logistik yang mengikut sumber sedia ada. Untuk penilaian keberkesanan inisiatif perubahan ada 3, hasilnya ada 3 kat sini, iaitu yang pertama adalah keberkesanan dinilai melalui pemetaan KPI JPKK dengan aktiviti jabatan. Yang kedua adalah pelaporan dan pemantauan dalam menggunakan sistem Taqwim. Yang kedua adalah proses penilaian. Dalam proses penilaian ni mesyuarat biasanya dilakukan dalam mesyuarat jabatan bulanan ataupun membuat semakan kemajuan aktiviti berdasarkan pencapaian KPI lah. So sekiranya sasaran tidak tercapai, CQJ ni dilaksanakan pada semester ataupun akan dibawa kepada semester yang seterusnya. Yang ketiga adalah ukuran kejayaan. Dalam ukuran kejayaan ni kita nak tengok peratus pencapaian KPI setahunan dan juga tahap pelaksanaan aktiviti yang dirancang. Hasil daripada itu, selepas CQJ ini dilaksanakan, pencapaian jabatan meningkatkan sehingga 100% pelaksanaan perancangan pada tahun yang seterusnya. Next, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey. Jadi sekarang saya akan meneruskan pembentangan dengan membincangkan hasil temu bual yang memfokuskan kepada pendekatan kepimpinan dan amalan perusahaan responden. Jadi daripada hasil dapatan interview kami dapat kesan ada 4 tema. Next slide. Tema yang pertama ialah gaya kepimpinan. Responden kita dapat lihat yang dia mengamalkan kepimpinan berorientasikan pasukan yang selari dengan model leadership grid
iaitu memberi penekanan seimbang terhadap kebajikan staf dan pencapaian produktiviti. Gaya ni juga bersifat demokratik di mana staf terlibat dalam perbincangan dan membuat keputusan. Jadi pendekatan ini membantu mewujudkan suasana kerja yang positif serta meningkatkan kepercayaan dan komitmen dalam pasukan. Tema yang kedua adalah pemekasan staf di mana ia dilaksanakan melalui sistem penggiliran ketua dalam pelbagai aktiviti dan program jabatan. Pendekatan ini memberi peluang kepada staf untuk terlibat secara langsung dalam kepimpinan. Mereka dapat terlibat dalam proses membuat keputusan di mana amalan ini dapat meningkatkan keyakinan dan motivasi staf itu sendiri. Selain itu, ia dapat menyumbang kepada pembangunan profesional serta pembentukan pemimpin pelapis dengan pemantauan autoriti tetap dilaksanakan oleh pihak pengurusan. Tema ketiga ialah galakan inovasi, di mana inovasi menjadi budaya kerja dalam jabatan melalui pelaksanaan projek akhir tahun yang menekankan pembangunan produk. Selain itu, ada juga penganjuran program yang memberi peluang kepada pelajar untuk mempamerkan hasil inovasi mereka, di mana pendekatan ini menggalakkan kreativiti, pemikiran kritikal dan keusahawanan sejajar dengan keperluan pendidikan TVET masa kini. Dan tema terakhir adalah cabaran kepimpinan itu sendirilah. Responden menyatakan bahawa cabaran utama ialah mengurus manusia yang mempunyai pelbagai personaliti dan pandangan yang berbeza. Maklum balas dan teguran daripada staf ditanangi oleh responden secara rasional dengan melalui perbincangan terbuka. Tugasan juga diberi mengikut kesesuaian, minat dan kemahiran staf. Namun, ketegasan tetap diamalkan apabila alasan yang ataupun cadangan yang diberikan oleh para pekerja tidak munasabah. Jadi pendekatan ini mencerminkan profesionalisme serta kecerdasan emosi dalam kepimpinan. Jadi kesimpulannya, dapatan temu bual ini menunjukkan bahawa kepimpinan responden menekankan keseimbangan antara produktiviti dan kebajikan staf, pemekasaan, galakan inovasi serta pengurusan cabaran serta yang berkesan. Jadi saya akan paskan kepada pembentang seterusnya lah. Saya akan teruskan kepada cabaran yang dihadapi pemimpin dan tindakan dan bagaimana komunikasi berlaku di tempat kerja. Okay, jadi saya ini membincangkan beberapa cabaran utama yang dihadapi oleh Puan Isrul Hasrita, iaitu seorang pemimpin serta strategi yang beliau gunakan untuk mengatasi. Okay, yang pertama adalah kurang pengalaman sebagai ketua. Okay, di mana beliau tiada latar kepimpinan awal. Jadinya beliau perlu belajar melalui pengalaman dan juga secara berperingkat. Strategi yang beliau gunakan adalah dengan membuat keputusan pantas dan cara menguruskan sesuatu konflik dalam sesuatu pasukan. Cabaran yang kedua adalah dari segi pengurusan staf yang mempunyai pelbagai personaliti dan emosi, di mana pemimpin tu sering berhadapan dengan komen ataupun aduan negatif daripada staf. Namun, beliau tidak melihat kritikan tu sebagai sesuatu perkara negatif, sebaliknya beliau menjadikan kritikan tu sebagai sesuatu peluang untuk penambahbaikan diri dan juga emosi dan juga organisasi. Okay, cabaran yang ketiga adalah staf menolak tugasan. Hal ini berlaku berpunca biasanya daripada kurang kefahaman terhadap matlamat dan hala tuju organisasi. Jadi bagi mengatasi masalah ini, perlu mengadakan pendekatan perbincangan dua hala agar staf lebih memahami peranan dan tanggungjawab mereka. Dan cabaran yang terakhir adalah dari segi menjaga emosi diri ketika berdepan dengan konflik, di mana seseorang pemimpin perlu kekal tenang dan profesional dan fokus kepada penyelesaian bukan perbalahan untuk bagi memastikan keharmonian pasukan dapat dikekalkan. Seterusnya saya akan menerangkan bagaimana pemimpin menyampaikan visi dan matlamat organisasi serta melihat bagaimana staf dilibatkan dalam membuat sesuatu keputusan. Okay, yang pertama adalah komunikasi visi dan matlamat, di mana saluran komunikasi perlu secara berperingkat untuk memastikan matlamat tu sampai. Okay, yang pertama untuk komunikasi itu bermula daripada KPT, seterusnya kepada JPP, KK, seterusnya kepada institusi, jabatan dan akhir sekali staf lah. Yang kedua adalah pemimpin perlu menjelaskan bagaimana tugasan harian staf berkait secara langsung dengan matlamat strategi organisasi. Ianya penting supaya staf tidak hanya melaksanakan tugas tetapi faham tujuan di sebalik setiap tugasan. Jadi dengan cara ini, staf dapat memahami peranan masing-masing dan melihat sumbangan mereka dalam merealisasikan visi organisasi secara keseluruhan. Okay, yang kedua ialah pelibatan staf dalam keputusan. Okay, untuk pastikan kepimpinan itu dijalankan secara inklusif, staf dilibatkan secara langsung dalam proses membuat keputusan. Jadi, setiap tahun akan ada sesi perancangan diadakan bersama staf bagi membincangkan idea, cadangan dan penambahbaikan, dan akan ada sistem rotasi kepimpinan untuk aktiviti ataupun jabatan kuasa. Maksudnya dekat sini adalah semua staf diberi peluang untuk menjadi seorang pemimpin. Dan secara
Keseluruhannya, pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan rasa tanggungjawab staf, malah mengukuhkan kerjasama dan kepercayaan dalam organisasi. Dan jika perlu autoriti tambahan, staf perlu berunding dengan ketua jabatan. Saya akan memberikan kepada pembentang seterusnya iaitu Nurul Nazira. Alright, terima kasih Mara. Saya akan teruskan dengan amalan pengurusan perubahan. Okey. Untuk amalan pengurusan perubahan, kita ada beberapa. Antara yang pertama ialah pembangunan profesional staff. Jadi, dalam aspek pembangunan profesional staff, kepimpinan jabatan memainkan peranan penting dengan menyediakan sokongan dan fleksibiliti kepada pensyarah untuk meningkatkan kemahiran. Sebagai contoh, pensyarah diberi peluang mengikuti kursus berkaitan teknologi semasa dan menjalinkan kolaborasi industri walaupun terdapat kekangan kewangan. Komitmen pensyarah tetap tinggi kerana mereka didorong oleh motivasi dalaman untuk kekal kompeten. Kedua, keselarasan PDP dengan industri teknologi. Pengurusan perubahan turut kita dapat lihat melalui usaha menyelaraskan pengajaran dan pembelajaran dengan keperluan industri serta teknologi semasa seperti IR 4.0 dan pengurusan aplikasi digital. Walaupun kemudahan fizikal ni kita tidak sepenuhnya lengkap, pensyarah tetap proaktif menggunakan alternatif lain seperti platform digital dan teknologi AI bagi memastikan PDP kekal relevan. Seterusnya, cabaran motivasi dan penyelenggaraan staf. Walaupun tak motivasi dalam kalangan pensyarah tinggi, terdapat cabaran dari segi kos dan pengurusan masa. Namun begitu, kepimpinan jabatan mengurus cabaran ini melalui sokongan pengurusan dan kelonggaran agar proses perubahan dapat diteruskan secara berperingkat dan mampan. Pengurusan beban tugas dan instruksi leadership. Dari segi pengurusan beban tugas, pendekatan fleksibel diamalkan dengan mengambil kira situasi dan keperluan staf. Sebagai contoh, beban tugas ni kita sesuaikan mengikut musim seperti peperiksaan dan sekiranya ada staf yang mengalami isu kesihatan. Selain itu, pemantauan PDP pun dilaksanakan melalui penilaian pelajar sebagai mekanisme penambahbaikan berterusan untuk mencerminkan amalan instructional leadership yang berkesan. Dan akhir sekali ialah budaya penambahbaikan dan inovasi yang berterusan diterapkan melalui amalan refleksi PDP dan pelaksanaan continuous quality improvement setiap semester. Jadinya, pendekatan ini membantu menstabilkan perubahan dan memastikan inovasi menjadi sebahagian daripada budaya organisasi, bukan sekadar inisiatif semata-mata. Sekian daripada saya dan saya akan terus paskan kepada presenter seterusnya. Akan terangkan untuk budaya institusi dan juga isu semasa kepimpinan. Ini apa yang kami dapat daripada Puan Isra sendiri. Budaya adalah norma, kepercayaan tingkah laku staf dan pelajar serta amalan-amalan praktikal yang menjadi kebiasaan seharian dalam institusi. So dalam konteks ini, budaya ini ditentukan oleh pemimpin institusi itu sendiri. Apakah itu budaya institusi yang diamalkan oleh institusi tersebut ialah kepimpinan yang tegas dan santai. Tegas dalam pengurusan disiplin staf dan juga pelajar. Okey, yang mana memastikan staf dan pelajar mengikut peraturan. Contohnya peraturan etika pemakaian di institusi. Santai ini pula dalam berkomunikasi antara staf dan juga pelajar, di mana pemimpin menggunakan komunikasi yang santai menjadikan staf dan pelajar percaya dengan kepimpinan pemimpin. Dalam budaya juga, eksponen ada mengatakan dalam pengurusan stakeholder iaitu pihak berkepentingan. Jadi macam mana nak uruskan kehendak atau daripada pihak berkepentingan ni adalah yang pertama sekali maklum balas daripada alumni bagi penambahbaikan kurikulum akan datang. Okay. Yang kedua, peka dan segera perubahan dan dasar baharu oleh pihak berkepentingan iaitu stakeholder itu, contohnya keperluan teknologi baharu dalam proses pembelajaran. Eksponen juga ada menyatakan isu semasa dalam kepimpinan. Okay. Yang pertama, pemimpin dan staf berasal dari pelbagai generasi, di mana setiap generasi membawa prinsip yang berbeza yang dibentuk oleh pengalaman mereka, misalnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Contohnya dalam teknologi itu ada generasi lama tidak pandai atau tidak mahir menggunakan teknologi yang baru. Okay? Dan juga pihak institusi perlu mengadakan latihan atau program penggunaan teknologi baru kepada semua staf. Jadi seterusnya saya berikan kepada pembentang seterusnya. Saya akan membentangkan untuk bahagian saya iaitu harapan dan aspirasi institusi TVET. Terdapat beberapa cabaran kepimpinan untuk pada masa hadapan. Melalui temu bual pada hari itu bersama dengan Puan Isra Hasrita, kami mendapati terdapat 3 cabaran kepimpinan pada masa hadapan. Yang pertama adalah isu kesihatan mental dalam kalangan staf dan pelajar, iaitu di mana pemimpin perlu bijak dari segi pengurusan emosi, membina hubungan
yang baik dan mewujudkan persekitaran yang sihat, dan serta mampu melahirkan pemimpin yang stabil emosi yang dapat mendorong kepimpinan yang berwawasan serta menghasilkan tenaga kerja mahir yang selaras dengan keperluan pembangunan negara. Jadi keutamaan dalam pengurusan kesihatan mental ni yang baik dapat melahirkan pemimpin yang stabil dari segi emosi, dan sekaligus kesihatan mental ni turut mempengaruhi kepada keberhasilan dalam sesebuah institusi. Yang kedua adalah keupayaan dalam memiliki ilmu baru, iaitu yang pertama, seorang pemimpin ni perlu mengikuti perkembangan revolusi industri 4.0 agar dapat memimpin staf dan pelajar dengan berkesan. Dan yang kedua, pemimpin perlu menyesuaikan dan melengkapkan sumber yang kurang agar selari dengan keperluan industri dan perkembangan semasa dalam institusi. Untuk keupayaan memiliki ilmu baru ni, pemimpin ni dia sentiasa untuk menggalakkan pembelajaran yang berterusan dalam kalangan pendidik, bekerjasama dengan institusi dan sebagainya. Dan pemimpin juga perlu memastikan mereka tak ketinggalan lah dalam perkembangan revolusi industri 4.0 tersebut. Cabaran yang ketiga adalah ketidaksediaan generasi muda dalam memikul tanggungjawab pemimpin. Kebanyakannya generasi muda ni kurang bersedia untuk mengambil bahagian beberapa sebagai pemimpin kerana mereka tidak memiliki ciri kepimpinan diperlukan. Sebab kita tahu ciri kepimpinan ni contohnya seperti mestilah ada sikap yang produktif, berazam, profesional dan berdaya saing. Dan generasi muda ni mereka lebih fokus kepada keseimbangan hidup berbanding mempersiapkan diri sebagai pemimpin berwawasan, profesional dan tahan cabaran. Bagi kemahiran kepimpinan yang perlu dikuasai melalui sesi temu bual tersebut, kemahiran yang diperlukan adalah kemahiran human relation dan pemahaman psikologi, iaitu pemimpin perlu faham bahawa bidang program mereka yang mereka kendalikan institusi, dan mereka juga kena ada kemahiran psikologi tersebut supaya mereka dapat memimpin staf dengan berkesan walaupun mereka tidak pakar sepenuhnya dalam bidang yang mereka ajar itulah. Yang kedua adalah bijak menjagakan kemungkinan yang bakal berlaku dan sentiasa berpandangan jauh. Jadi seorang pemimpin ni mereka kena pandai membuat keputusan dengan baik dan tidak mengalami ketinggalan daripada arus perubahan semasa. Dan mereka juga kena perlu faham dengan jelas dengan kehendak dan hala tuju yang gariskan oleh KPT, Jabatan Pendidikan Politeknik dan sebagainya. Untuk bagi strategi pembaharuan dan penambahbaikan kepimpinan, yang pertama adalah setiap individu diberi peluang untuk memegang peranan sebagai pemimpin. Yang pertama, kenapa kita kena bagi peluang kepada setiap orang supaya dapat melahirkan lebih ramai pemimpin pelapis dan meningkatkan fleksibiliti institusi, pelaksanaan sistem giliran dalam organisasi untuk mengelakkan staf terlalu selesa dengan kerja yang mereka ada sekarang. Yang ketiga, dapat membantu meningkatkan pengalaman serta kebolehan menyelesaikan diri dengan perubahan. Dan yang keempat, dapat memberikan idea baru dan dapat memanfaatkan potensi generasi muda yang sedang berkembang pesat. Seterusnya adalah perkembangan kepimpinan dan pengurusan Tibet abad ke-21. Yang pertama adalah dapat mengembangkan budaya inovator. So jadi pemimpin ni dan tenaga pengajar dia taklah semata-mata menggunakan teknologi yang sedia ada saja. Jadi mereka perlu ada kemahiran yang mampu mereka cipta, tambah baik dan hasilkan penyelesaian baru untuk pengajaran dan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah bebas daripada pengaruh lah. Jadi pemimpin dan pengurusan TVET ni perlu mencapai kesepaduan, rasionaliti dan kepimpinan yang bebas daripada pengaruh politik dan mengutamakan ataupun menitik beratkan aspek integriti sebagai asas pembentukan modal insan yang beretika, berdaya saing dan bertanggungjawab. Itu sahaja daripada pembentangan kami semua.